Alright, hi and welcome back to our educators. So, untuk hari ini saya nak teruskan dengan menjawab soalan nombor 6 bagi penilaian prestasi 2. Okey, di muka surat 41. So, previously saya dah upload untuk soalan nombor 4 dan 5 lah. Okey, so ni nombor 6. Okey, soalan nombor 6 ni dia menarik, sangat menarik. Tapi jom kita tengok. Pelajar 4 menunjukkan perwakilan piawai. Okey, highlight perwakilan piawai bagi atom platinum. Okey, jangan terkejut kalau nama tu macam new. Tapi konsep dia sama je. Satu ion platinum mengandungi 74 elektron. Highlight the word ion pun. Sebab sesuatu benda tu, sesuatu unsur tu boleh wujud dalam bentuk atom ke, ion ke, molekul. Okay. Dengan nombor nukleon sebanyak 195. Okay. So the second information is everything for ion. Betul tak? Okay. For ion. Okay. Berapakah bilangan proton dan neutron di dalam ion platinum? Charge ion platinum. Okay, so soalan ni betul-betul konsep lah. Okay, dan ni perwakilan piawai ni untuk siapa? Untuk atom platinum. Okay, so kita kena go betul-betul lah this question. Okay, so initially atom platinum. Okay, atom platinum kan. Okay, atom platinum. Okay, atom platinum ada berapa proton? Okay, always start dengan atom. Kalau dia dah bagi information pasal atom. So dia ada 78 proton. Okay, so bawah adalah 78. So atas 995. You can ask me, cikgu kenapa you tak kata dia ada 74 proton? No, yang ini untuk ion. Now I'm talking about atom. Okay, dia ada 3 condition. Atom, ion dan molekul lah. Okay, so in this case perwakilan ni mostly about atom. Sebab you tengok kat sini, perwakilan piawai bagi atom kan. So kita kaji dulu about atom. Dia dah bagi perwakilan piawai. Ingat dan you punya step adalah mendapatkan dia punya proton, elektron dan neutron. Okay, so kalau 78 proton, berapa elektron? 78 juga. Kenapa? Sebab dalam atom kan proton dan elektron sama. Okay, so 78 elektron. Okay, then berapa neutron? Ni yang pening. So tengok 195. Semua kata 195. Berapa orang kata 195? Kalau you kata 195, you in a wrong concept. Sebab 195 ini nombor nukleon, which is P plus N equal to 195. Dapat? But saya nak N sahaja. So literally to say P plus N equal to 195 dan PU adalah 78 tambah N sama dengan 195. Betul? So cari NU. Okay. So 195 tolak 78. So dapat 117. Betul? So ini adalah you punya bilangan neutron. Okay, so you can say 117 neutron. Okay, so ini cerita dia dalam atom. Tapi saya kat sini dia campur pula dengan ion. Okay, campur lagi lah. Okay lah, saya pun bawa untuk ion. Okay, mari kita buat sama-sama. Okay, ion platinum. Oops. Okay, ion platinum. Okay, ingat perbezaan antara atom dan ion akan wujud dalam bentuk elektron sahaja. Kenapa? Sebab atom tak ada charge. Ion ada charge, betul tak? Okay, so perbezaan itu hanya dari segi elektron. Okay, so kalau dari elektron, apa kesannya pada proton dengan neutron? Dia akan duduk macam tu je. Kenapa dia duduk macam tu? Okay, kan you belajar benda ni kan, yang you lukis-lukis ni kan. Okay, so you biasa akan tengok elektron you kat sini tak lengkap. Okay, maybe ada 2 saja. So dia akan terima. So kalau dia terima, bilangan dia berubah, betul tak? Tapi dia terima itu yang efek adalah petala terluar. Nukleus kat dalam duduk diam je, betul tak? So nukleus tak kena lah. That's why saya kata untuk atom dengan ion kan, persamaan dia adalah dari segi proton dan neutron. Kalau atom ada 78 proton, neutron ada 117, sama juga ke ion pun, dia akan sama je. Okay, dia tak akan berubah. Faham? You can take note this note. Okay, so saya tulis untuk you, atom dan ion akan sentiasa, tak kisahlah mana-mana soalan pun, akan sentiasa mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Okay, maksudnya kalau okay, jangan salah konsep ayat ni. Atom, dalam atom contoh ni, salin juga contoh ni.
Okay, dalam atom saya ada P sebanyak 70, N sebanyak 116. So dalam ion pun sama juga. P pun 70, N pun 116. This is what I'm trying to talk about with you lah. Okay, so you faham konsep ni. Ini satu je persamaan dia antara atom dengan ion. Tapi apa perbezaan dia? Perbezaan dia bilangan elektron. Okay, bilangan elektron dia berbeza. Okay, so saya tarik a line kat sini. Okay, so dia tanya bilangan proton dan neutron dalam ion kan. Saya dapat dalam atom, betul? Saya balik je lah. So dalam ion platinum, okay, dia punya proton dengan neutron memang sama. Okay, proton ada berapa? Proton ada 78. Okay, neutron, okay, neutron dia 117. Okay, 117. So ini je jawapan you. So this question is a very good question yang sangat boleh ditanya dalam exam, yang mana dia menekankan pada konsep atom dan ion. Apa yang sama dalam atom dan ion? So dalam atom dan ion, proton dengan neutron dia akan sama nilai. Okay, kalau atom ni, contoh ni, you ingat atom kalau saya kata proton dia 70, ion pun 70. Dapat? Okay, then ni satu soalan. Ni pun dah banyak kan? Soalan A. Oops, saya tulis A kat sini. Okay, then B. Soalan B sampai kat sini. Okay, so apakah charge ion platinum? Okay, so nak tengok charge semua, kita tengok siapa? Proton ke, elektron ke, neutron? Ya, saya mengaku yang ada charge adalah proton dan elektron. Tapi untuk ion yang memberi charge, maksudnya yang saya tuliskan Ca2+, Ca3+, Mg2+, macam-macam berbagai tu kan. So the berbagai charge ke atas tu punca dia proton ke ion, elektron. Ramai from you kata punca dia proton sebab dia charge positif. No. Charge ke atas berpunca disebabkan elektron. Sebab penerimaan dan pendermaan elektron yang akan mewujudkan positif negatif itu. Dalam bahasa mudah, let's say saya derma elektron, saya derma negatif saya. Okay, saya kan negatif kan, so saya derma negatif. So saya adalah orang positif. So charge dia positif. Faham tak? Let's say saya terima elektron, saya terima negatif, so negatif. So contohlah saya kata saya ada Ca2+. Okay, ajar you awal-awal Okay, so when saya kata Ca2+, oh 2+, saya plus. Apa maksud saya plus? Adalah saya orang yang menderma. Sebab saya derma negatif saya jadi positif. Kiranya benda ini menderma berapa elektron? 2 elektron. Macam mana saya tahu 2? Dia ada 2 kat sini. Okay, kiranya atom Ca menderma 2 elektron menjadi Ca2+. Faham tak? Yang atas-atas ni menunjukkan bilangan yang dia terima atau dia hilang. Dapat? Okay, saya bagi satu contoh. O2-. Okay, apa you faham? Oksigen, betul? So oksigen ni terima 2 elektron ke derma 2 elektron? Negatif, terima. Negatif ni suka terima je. Okay, so dia terima. So atom oksigen menerima 2 elektron. Menerima 2 elektron membentuk O2- lah. Okay, that is the concept yang you hafal. Okay, yang you hafal the period yang formula cation and ion tu. You akan belajar kat chapter 3 tapi saya beritahu awal-awal. Okay, please cuba fahamkan. Tak faham, playback this video. So, dalam atom, you ada berapa elektron? Atom PT saya ada berapa elektron? Check balik. Dalam atom PT saya ada 78. Ya, betul lah 78. 78 elektron. Okay. Dalam ion PT saya ada berapa? Ni dia kata 74. Okay. So cuba tengok beza dia berapa? Beza dia hanya 4 sahaja. So dia berkurang ke bertambah? So biasanya atom kan yang akan mulakan the pendermaan kan. Ion tu the final state. Okay, macam ni. Atom dia akan decide nak derma ke tak ada. So lepas dia derma ke, lepas dia terima ke, dia jadi ion. So masa dah jadi ion, kita hanya boleh tentukan dia derma ke tak based on nilai je. Maksudnya ion tu kan, dia bagi Ca2+, so saya tahu, oh dia derma 2. Tapi kat sini yang pendermaan tu start initially. Okay, so in this case sekarang,
78, 74. So dia berkurang kan. So dia menderma ke menerima? Menderma lah. Dia menderma berapa? 4 elektron. So kalau menderma positif ke negatif? Saya menderma, saya orang positif lah. So charge dia pun ikut pada bilangan yang dia menderma. So charge adalah positif 4. Cikgu salah ke kalau saya tak tulis positif? Ya, salah awak. Sebab dalam kimia kalau ada positif kena tulis. Okay, untuk charge especially memang positif is a must. Okay, dapat tak konsep tu yang saya tengah mengajar kayu? Tu yang saya nak you faham hari ni. Okay, charge dia sebenarnya 78 tolak 74, which is positif 4. So ini je jawapan dia. Okay, ingat kalau saya menderma elektron, saya adalah positif, cation. Kalau saya menerima elektron, saya adalah anion, negatif. Okay, sebab saya terima elektron. Okay, saya terima ni seorang jahat lah. Okay, saya terima rasuah. Saya orang jahat kan, orang negatif. You ingat macam tu. Yang mana terima tu dia terima rasuah. So dia ni orang jahat, negatif. Yang mana beri itu, maksudnya dia beri duit pada orang yang kesihan. So dia orang positif. You ingat macam tu konsep dia. Okay, so that's all konsep untuk you punya soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni like a very huge concept yang you kalau faham soalan nombor 6 ni memang very good lah kiranya. Sebabnya you kena faham konsep antara atom dan ion dan juga konsep antara atom dan ion dalam penentuan charge. Faham? So saya harap you faham semua-semua ni. So you boleh lah proceed untuk soalan seterusnya. Let's say you tak faham apa-apa, in case lah you confused ke apa-apa, you boleh beritahu kat saya. Saya maybe try to give another one example dengan contoh yang lain. Okay, itu sahaja for this video. Thank you and bye.